Jika azan maghrib berlainan masa di suatu kawasan, azan masjid mana satukah yang perlu kita ikut? Atau perlu ikut masa masuk waktu maghrib seperti yang ditetapkan oleh majlis agama? Azan masjid berbeza-beza dari satu masjid ke satu masjid. Apa yang dapat saya katakan, waktu buka puasa ini dia tentukan dengan terbenamnya matahari. Itu asasnya. Kalau kita dapat melihat matahari, bulat matahari itu sudah terbenam sepenuhnya, maka itu adalah waktu untuk kita berbuka. Azan atau tidak, itu bukan perkiraan. Kerana asasnya ialah matahari itu. Kalau kita boleh nampak matahari dah terbenam sepenuhnya, bulat matahari itu sudah terbenam, bukan dah gelap gelita, tidak, tapi bulat matahari itu sudah terbenam sepenuhnya, maka itu adalah waktu untuk kita berbuka. Tapi bagaimana kalau kita tak mampu nak melihat matahari itu terbenam? Maka dalam waktu itu kita akan bergantung kepada takwim. Pada hari ini rata-rata masjid di mana-mana, ya, di negara kita terutamanya, mereka semua bergantung kepada takwim. Jarang-jarang kita tengok, ya, Bilal akan panjat atas bumbung masjid untuk nak tengok, ya, matahari dah terbenam atau tidak dan sebagainya. Ditambah lagi dengan keadaan cuaca di negara kita kebanyakan masanya mendung, ya, kesukaranlah untuk nak melihat matahari terbenam. Maksud di sini ialah bahawa kita kena maklumlah bahawa rata-rata masjid-masjid mereka bergantung kepada takwim. Maka sekiranya kita dapati bahawa ada perbezaan cepat atau lambat, maka di situ kita kata, ya, takwim itu adalah yang perlu diutamakan. Ya, kerana takwim itu kita lebih yakin berbanding azan. Sering saja kita dengar, ya, dan memang berlaku kelewatan. Kadang-kadang boleh terawal juga. Sebaiknya kita ikut takwim. Kerana masjid-masjid pun ikut takwim juga. Cuma boleh jadi kesilapan manusia, kan? Boleh terawal, terlambat dan sebagainya. Maka kita gunakan takwim, ya. Dan andainya kita nak menggunakan azan juga, boleh atau tidak kita berbuka puasa dengan azan? Jawapannya boleh. Kerana azan itu memang tanda dah masuk waktu. Sebab tu dikumandangkan azan sebagai isyarat bahawa waktu sudah masuk. Kalau maghrib di bulan Ramadan, azan adalah isyarat bahawa sudah tiba waktu berbuka. Andainya kita tidak mahu kerana sebab-sebab kita tak tengok takwim, sebaliknya kita bergantung pada azan, maka dalam keadaan itu kita kata tidak ada salahnya sama sekali untuk kita berpandukan kepada azan pertama yang berkumandang. Azan yang pertama berkumandang, kita berbuka puasa. Tidak ada masalah. Tidak ada keperluan untuk kita nak tunggu semua dah azan baru kita nak, ya. Terutamanya kalau kita tinggal di tempat yang masjid berdekatan, ya.